Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ini. Okey, hari ini Cik Tah nak berkongsi resepi perapan daging. Boleh guna daging ayam, daging lembu, daging kambing. Tapi hari ini Cik Tah nak berkongsi resepi perapan daging kambing. Lepas tu Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan dia, apa yang kita nak kena sedia. Dan satu lagi bahan rahsia ramai yang tak tahu. Lepas tu di sini Cik Tah akan tunjuk. InsyaAllah dengan izin Allah ni dia nak cerita bagi ada kelainan sikit lah daripada kita duk buat perapan sebelum-sebelum ni. Bukan mula Cik Tah ada lada hitam. Cik Tah ambil 1 sudu kecil. Lepas tu Cik Tah ada serbuk demi gelas, Cik Tah ambil 50 gram. Lepas tu ni gula merah. Gula merah Cik Tah ambil 1 sudu besar. Lepas tu yang ni kicap pekat Cik Tah ambil 1 sudu besar. Yang ni sos tiram. Sos tiram ni Cik Tah ambil 3 sudu besar. Lepas tu yang ni kicap manis. Kicap manis ni Cik Tah ambil 2 sudu besar. Lepas tu Cik Tah ada bawang putih. Cik Tah ambil dalam 2, 4, 6, 7 hulas. Lepas tu ni sedikit lemon. Lepas tu 1 sudu besar minyak masak. Lepas tu 1 sudu besar madu. Dan kambing ni dengan ukuran ni Cik Tah buat kambing 1 kilo. Kambing ni Cik Tah beli depa slice siap-siap dah. Tapi Cik Tah dapat yang nipis sikit. Selalu yang mana sebelum pada ni duk beli tu tebal sikit. Beli kali ni ya Allah. Ni kena tangan luka nak Cik Tah bagi. Okey, sebelum nak mula tu Cik Tah nak bagi sedikit penerangan. Dan lada hitam. Lada hitam seboleh-bolehnya sahabat-sahabat anak-anak Cik Tah nak Cik Tah bagi guna lada hitam biji, kita tumbuk ke, nak chop ke, nak blend ke. Elakkan daripada serbuk kalau boleh. Kalau ada, mau tak ada nak pakai serbuk pun boleh. Bukan pasal apa, bila kita pakai lada hitam yang kita tumbuk ni, kita akan rasa dia punya lada hitam tu masuk pi ke dalam daging. Bukan dia masuk jalan kaki. Maksud kata dia serak masuk tu nak cerita bagi kalau boleh lada hitam ni Okey, lepas tu bawang putih ni tak mau blend. Jangan masuk ayak. Cik Tah nak tumbuk. Jangan chop. Tak mau chop. Bila chop dia jadi macam tekstur dia tu macam kasak sikit. Kita tumbuk dia sampai kata dia halus laik tu. Okey, mula-mula Cik Tah nak tumbuk bawang putih ni dulu. Nak tumbuk sampai laik. Sebab apa Cik Tah share macam mana Cik Tah duk buat. Tapi Cik Tah saya segan nak tumbuk, mak saya tak ada penumbuk kata. Lepas tu saya penumbuk pula tak ada lesung. Saya nak blend boleh tak? Boleh, tapi dia ada macam kita kata kalau blend tu tak masuk ayak, dia tak berjalan. Nak Tah bagi, dia kena masuk juga ayak. Bila kita chop, dia tekstur dia tu, dia jadi macam kasar. Jadi kita tak maulah bila kita makan tu dia terpepok bawang putih tu. Bukan tak boleh makan, bukan. Boleh makan tapi kita tak mau. Tak mau rasa dia tu ada dalam daging ni. Padahal dia ada. Macam itulah kira-kiranya. Lepas tu tunggu sekejap Cik Tah nak tumbuk sampai lupa. Okey, kita akan campur semua kicap semua ni rempah ni. Semua kita akan masuk pi dalam ni. Ni. Buh dalam satu tempat ni. Dalam satu bekas. Okey. Gula merah tu macam dia berketui-ketui sikit. Tenyih dia sikit. Bagi dia hancur. Tak lagi dia masuk kicap cayak ni. Dia cayak lah. Okey. Cik Tah akan masuk sos tiram. Kita akan masuk kicap pekat. Kicap cayak. Kita akan masuk minyak. Dan kita akan masuk madu.
Kemudian kita akan masuk bawang putih yang kita tumbuk halus tadi. Okey, kita kacau dia sampai kata sebati. Sampai betul-betul sebati. Nak sahabat-sahabat kita. Sampai betul-betul sebati. Tak mau kucah 2-3 kali oleh pima. Boleh aku. Jangan. Sampai sebati. Kalau perlu kotlah gula melaka tu tak pecah ke. Okey. Tekan-tekan sikit. Tapi kalau kata anak-anak sahabat-sahabat kita, cikgu, kami nak buat 3 kilo, gandakan dia. Gandakan dia nak. Okey, kita pun dah elok dah. Tak lama pun, sat je. Nah. Okey, kita masukkan lemon. Kalau kata tak ada lemon, nak masuk limau nipis pun boleh lah. Nah. Tapi nak cari limau nipis payah. Mana ada limau nipis, limau bulat tu. Boleh lah. Nah. Okey, kita tak mau bagi dia masam sangat. Nah, janganlah banyak sangat. Kita ambil ni daripada tengah tu, kita hiris tu, kat tepi tu, lepas tu kita potong tengah pula. Elok-elok cun-cun dah. Dengan yang mana kita duk buat tu nak. Okey. Sedap ni nak saya bagi. Cuba buat tengok anak-anak sahabat-sahabat nah. Okey, dan kita masuk setengah sudu kecil garam. Nah, jangan banyak sangat pasal apa? Tadi kicap-kicap tu semua dah ada dah. Kalau kata kita tak masuk tu pun dia tak mau juga. Dia berasa garam. Tapi dia tak naik. Bila dia masuk pergi dalam daging tu kita kata, kita duk iris tu macam dia kata, garam tu kita kata duk ada 30% aja, mana mau kan. Dah elok dah. Okey. Lepas tu kita akan lomak dia. Kita akan masukkan bahan ni. Masuk pergi ke dalam daging kambing kita tadi nah. Okey. Ingat nah, daging kambing ni cara mana anak-anak sahabat-sahabat cikta basuh? Basuh cara tu. Cikta senang saja. Cikta ambil tepung gandum. Cikta basuh-basuh. Lepas tu cikta ambil daun pisang. Disebabkan rumah cikta ada daun pisang, cikta racau-racau sikit. Lepas tu kita basuh-basuh ni. Okey lah. Dia kambing ni tetap dia akan berbau kambing. Kita kata nak bagi kurang bau dia sahaja nah. Okey, lepas tu kita akan masuk dia dalam ni. Cikta ni bukan boleh buat kerja lagu. Nak peda-peda nak cerita bagi. Nah. Tu dia. Okey. Kita ni dia. Okey, kuk-kuk lah anak-anak cikta. Cikta, kami ni tak mau lah hitam-hitam. Ni kami tak mau. Okey. Kalau tak mau hitam, sikit kicap pekat. Nah, sikit kicap pekat. Boleh. Ni bakar ni pun nak kata lah. Yang sedap tu lah. Alhamdulillah, siap dah. Cikta lomak dah. Cikta bubuh bahan-bahan yang cikta share tadi ni. Okey. Dia sekurang-kurangnya kita nak kena perak selama 2 bulan. 2 bulan pula. 2 jam. Kita nak kena perak dia 2 jam. 2 bulan boleh jual kambing. Nak tahu bagi nak. Kena sekurang-kurangnya selama 2 jam. Kita nak bagi dia mesra dalam daging tu. Dan apabila kita perak ni, nak saya bagi daging tu, dia akan jadi lembut. Bila kita perak, kalau kita tak perak pun boleh nak bakar. Terus lola ni pun boleh, bukan kata tak boleh. Tapi dia ada liat lah sikit nak cerita bagi. Orang mana gigi penuh tu tak apalah. Orang yang pagak pun jarang-jarang tu, jenuh lah duk hambat dalam mulut nak pokok daging tu nak cerita bagi nak. Okey, sementara cikta nak tunggu 2 jam jenuh nak buat bagi. Ni cikta dah buat dah satu adunan tadi ni, satu ni kan. Ni cikta dah perak dah. Cikta ingat 4 jam ke 5 jam dah. Lepas tu kita nak bakar tu. Yang ni kita nak perak. Kita nak bubuh dalam plastik tu. Kita nak perak pula. Lepas tu malam ni pula nak makan. Ni nak makan tengah hari nah. Okey, kita akan pelekat api. Hidupkan api. Okey, untuk mula-mula kita nak masak dia. Api kena slow. Jangan terus berasak naik tu tak mau. Api kena slow, agak kata dia dah bertukar color kiri dan kanan, depan dan belakang tu, baru kita pederas sikit. Sampai kata masak. Jangan terus ciao pi.
Dia tak mau lagu tu nak. Orang kata dia masuk terkejut. Dia tak mau terkejut-terkejut ni kambing ni nak saja bagi. Tak kira lah ayam kah, kambing kah, daging kah, lembu kah. Kalau boleh api slow dulu letak dia. Agak kata dia berubah color tu. Baru kita pederah sikit api. Nah, faham nah nak cerita? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Andai kata anak-anak sahabat-sahabat cerita tu kuk-kuk lah kata kami tak mau nak bakar dalam ni lah nasi ni, nak bubur dalam air fryer pun boleh, nak bubur dalam oven pun boleh, tapi Cik nak share Cik duk bakar dalam ni. Nah. Okay, ni Cik kali dah. Nah, nampak tak? Dia hitam tapi kita boleh nampak lah. Macam kata dia, macam sebelah sini dia macam lain. Okay, bila dah kejadian lagu ni, barulah kita derahkan api sampai kata masak. Nak sahabat-sahabat kita. Okey, andai kata anak-anak, andai kata anak-anak cerita lah, kuk kata cerita, kami suka macam dia ada minyak-minyak sikit. Kalau nak bubur minyak pun boleh. Tapi daging kambing ni, bila berlemak tu, sekali pun dia minyak muak tak sanggup dah. Kuk lah mana yang nak makan nasi dengan minyak pun boleh juga. Okey. Lepas tu tunggu lagi kita share sampai kata masak nah. Tunggu. Alhamdulillah dah masak dah, kita katuk api. Okey, lepas tu nampak lah anak-anak sahabat-sahabat kita dia jadi macam juicy. Dah kuk lah tak berjuicy, ambil yang yang kicap-kicap yang kita buat tadi ni, agak kita nak masak, calik balik pun boleh. Tu tandanya campuran tu dia cayak. Tu yang kita tak mau cayak. Sebab apa? Bila dia cayak, dia tak lekat di daging ni. Bila kata dia pekat tu, jadi maksud kata dia lekat. Dia lekat bila kita masak lagu ni, kita tak gaduh lah. Duk kocik dia dah. Tak gaduh dah. Nah. Lepas tu tunggu sat kita nak pergi beraidon. Sat nak. Alhamdulillah siap dah kambing perak cerita. Dengan resipi sos untuk kita nak perak dia tu nah. Lepas tu anak-anak sahabat-sahabat cerita cuba tengok dengan izin Allah nah, kita buat sedikit kelainan. Lepas tu untuk sahabat-sahabat cerita nak tanya macam mana serbuk tu. Okey, ni dia serbuk dia ni. Macam kita boleh guna nak cakap bukan kata setakat perapan saja untuk kita nak buat sos. Semua boleh nak cakap bagi nak buat kicap ke untuk nak cicuh tu pun boleh insya-Allah nah. Okey, sekian kongsian cerita pada hari ni. Okey, lepas tu satu lagi kita nak bagi tahu bukan kata cakap kambing saja nak buat lembu, daging lembu boleh, daging ayam pun boleh, kalau ada daging burung puyuh pun boleh, ikutlah nak buat daging apa pun nak. Lepas tu kita pun ada sos ni kita buat sendiri, tak apa nanti kita kongsi cara mana kita buat sos black pepper ni nah. Okey, sekian kongsian untuk hari ni. Lepas tu jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Nah. Assalamualaikum. Bye.